Halo guys, hari ini 21 hari bulan 3 2025. Kenawit sekali lagi digemparkan dengan berita Kenawit banjir. Ini adalah kejadian banjir yang terbesar di Kenawit setakat ini sejak 20 hingga 30 tahun yang lepas. Inilah kejadian yang sangat besar banjirnya untuk tahun 2025. Ramai yang mengatakan terakhir kali banjir sebesar ini pada tahun 80-an, 90-an dahulu. Sudah lama Kenawit tidak dilanda banjir sebesar ini. Di sini kita boleh nampak paras air sudah naik sehingga ke traffic light yang tidak jauh dari pos office Kenawit. Kenderaan, motosikal ataupun kereta hanya boleh sampai di sini saja. Dan ini adalah keadaan di waterfront Kenawit. Sudah dipenuhi air di sana. Kenderaan semua tak boleh masuk, cuma boleh sampai dekat traffic light sini. Di sini cuma kenderaan besar ataupun 4x4 saja yang boleh masuk sehingga ke lokasi ini. Di sana ada perahu, orang-orang kampung, orang awam dari rumah panjang datang ke bandar untuk membeli barang-barang makanan. Mereka boleh bawa perahu ataupun bot masuk sehingga ke dalam pasar sini, sehingga ke kawasan yang tinggi di sebelah sini. Kebanyakan kedai semua sudah tutup sebab sudah dimasuki air, dan kedai-kedai makan cuma ada di kawasan yang ini sebab kawasan ini tinggi. Di sebelah sana kita boleh nampak semua kedai-kedai semua sudah tutup kerana paras air agak tinggi, itu di paras lutut. Memang tak dapat untuk buka kedai. Di sini ada beberapa orang awam yang balik dari kedai dari hujung sana. Mereka terpaksa berjalan kaki kerana tak dapat membawa kereta ataupun motosikal ataupun apa-apa jenis kenderaan ke sana. So sekarang saya nak pergi ke sebelah sana, tapi saya akan menggunakan jalan lain, itu jalan shortcut ataupun jalan kecil melalui belakang library. Ini adalah jalan dari belakang library melalui perumahan. Ini adalah lorong sempit yang boleh digunakan oleh pejalan kaki dan juga menggunakan motosikal sahaja. Inilah satu-satunya jalan untuk masuk ke pasar sana ataupun untuk pergi ke kedai yang masih dibuka. Kawasan ini agak tinggi, tidak dimasuki air. Ini adalah kawasan Taman Kenawit. Di sini adalah pesta Kenawit yang sedang berlangsung, tapi sekarang tergendala sebab tiba-tiba banjir melanda Kenawit. Di hujung sini adalah waterfront Kenawit. Ini adalah waterfront Kenawit yang berdekatan dengan Kubu Emma. Kubu Emma di sebelah kiri. Yang ini Kubu Emma yang sudah ada sejak zaman sebelum merdeka lagi. Sungguh tinggi paras air di waterfront ini. Kita boleh lihat dari sini saja. Di ujung sana adalah masjid. Masjid pun sudah ditenggelami air. Hampir setengah sudah ditenggelami air. Okey. Sekarang yang ini adalah Majlis Daerah Kenawit pun sudah dimasuki air. Sekarang saya nak pergi ke tempat kedai, tempat orang awam masih boleh membeli makanan. Di sini adalah Family W, kedai Family W. Nampaknya ramai juga orang beli sini kerana hanya ini saja lagi kedai yang dapat dibuka. Sebab sini kawasan dia agak tinggi, dan di hujung sini ada satu kedai makan. Sini masih buka kedai makan, boleh datang makan di sini. Okey, yang ini bank BSN masih buka, Sugarban,
Mr. DIY, dan di ujung sana Kenawit Food Court juga masih buka. Sini semua kawasan yang tinggi, yang lain-lain ini semua sudah dilimpahi air. Di depan sana ada RHB Bank, sudah masuk air, tak dapat buka. Di ujung sana pula ada Tepekong dan juga Shell. Shell sudah dibanjiri air, tak dapat nak beli minyak. Okey, kita bergerak lagi ke kawasan yang ini, Kenawit Food Court. Masih buka, dapat buka sebab kawasan dia tinggi. Ini Tanas Awam, semua sudah dipenuhi air. Itu juga dengan Dobi. Ini Dobi Kenawit warna oranye, sudah penuh air. Kawasan tengah-tengah pasar Kenawit, di sana kita boleh melihat paras air sangat tinggi. Memang tak dapat lalu kereta 4x4 pun susah juga nak lalu kawasan ni. Okey, sekarang kita bergerak ke Kampung Hilir pula. Adakah kawasan di sini juga banjir? Ya, di sini juga banjir. Terputus jalan keluar melalui Kampung Hilir. Nampaknya air masih deras masuk dari sungai masuk ke kawasan kampung. Agak bahaya juga air deras. Ada budak bermain air di sana, sangat bahaya. Harap ibu bapa atau penjaga dia tidak membiarkan dia bermain air, kerana arus air agak deras, sangat berbahaya kepada budak-budak. Okey, ini saja review Kenawit banjir pada kali ini. Ini kali kedua Kenawit dilanda banjir untuk tahun 2025. Tapi kali ini yang lebih besar. Okey, terima kasih kerana menonton, dan yang belum subscribe channel saya boleh subscribe